Ramai orang yang lebih sambut meriah hari raya puasa, tapi di sisi Allah, raya mana yang lebih besar? Jawapannya, hari raya Korban, Aidul Adha. Nabi SAW bersabda, Inna a'zamal ayyami indallahi ta'ala yaumun nahar, thumma yaumul qar. Maksudnya, sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah ialah hari raya Korban, yakni hari Nahar. Kemudian hari Al-Qar. Hadis riwayat Abu Daud, hadis nombor 1765 dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Apa maksud hari Al-Qar? Hari Al-Qar bersamaan dengan 11 Zulhijjah, iaitu hari jemaah haji tinggal di Mina untuk ibadah. Ia juga adalah hari umat Islam teruskan takbir, zikir dan korban. Hari raya Korban bukan sekadar baju baru dan makan daging. Ia hari ibadah terbesar tahun ini. Sembelihan korban, solat sunat raya, takbir dari subuh 9 Zulhijjah sampai asar 13 Zulhijjah. Raya ini ialah simbol pengorbanan dan ketaatan, bukan hanya meriah, tapi penuh erti di sisi Allah. Komen, saya nak jadikan raya ini lebih bermakna untuk Allah. Follow episod Pemuncak. Kenapa hari-hari ini dinamakan 10 hari terbaik dunia?